what kind of benefits you get? Okay, Iman. Benefits Ikmal dapat dekat AI team, dah tentulah audience. Okay, fans dan audience, penonton Ikmal, orang kata Ikmal dapat kenal lebih ramai penonton. Penonton pun dapat kenal Ikmal. Yang tak pernah kenal Ikmal, Alhamdulillah dah kenal Ikmal. Walaupun tak ramai, tapi orang kenal Ikmal. And then Ikmal jumpa editor. Bila start Ikmal masuk AI team, Ikmal dapat jumpa editor, Ikmal dapat jumpa cameraman, Ikmal dapat jumpa audio man, Ikmal dapat jumpa orang-orang yang kerja dekat AI tu. Ikmal dapat belajar sikit-sikit daripada diorang. So sebenarnya Ikmal masuk AI tu memang Ikmal nak belajar je. Ikmal nak belajar, Ikmal nak tanya diorang edit macam mana, diorang pakai editor. Sebab Ikmal tak pernah ada editor. 5 tahun Ikmal buat YouTube, Ikmal edit sendiri. Jadinya dekat AI tu semua orang pakai editor. Jadinya Ikmal dapat banyak sangat benda Ikmal dapat. Ikmal tanya tu, Ikmal tanya ni, macam-macam ke mana Ikmal tanya. Itu pun dah cukup untuk Ikmal. Dah habis AI ke? Ya, Ikmal dah habis dah. Aku dah habis dah. Cuma apa yang Ikmal dapat cinta hati. Ya Allah, Ikmal dapat cinta hati. Yang tahu je tahulah. YTJT lah. Kat sana. Nak permanent tak? You take this as good experience, you're proud of it. Yes. Ikmal tak permanent pun tak apa. Tak apalah. Macam tu Ikmal redokan aja. Sebab kita boleh bagi dekat orang lain. Betul tak? Macam tu. Jadinya Ikmal masuk itu untuk sementara. Ikmal dapat jumpa kawan-kawan. Dapat jumpa budak-budak AI tu pun. Kira rezeki kau tahu tak, aku dapat jumpa diorang. Macam-macam. Diorang ada yang rakam guna handphone, ada yang rakam guna kamera, ada yang rakam guna kamera betul. Macam-macam. Ikmal rindu share mana awak. Aslah. Ikmal, ya. Bacalah komen. Ikmal kenapa keluar dari AI team? Lah sebab Ikmal kan sementara. Ikmal bukan permanent. Tak silap Ikmal, lepas ni ada batch 3 masuk. Lepas batch 3 masuk, tahun depan pengambilan yang betul-betul untuk permanent lah. Korang doa-doakanlah. Harzan dapat masuk, Budak Vera dapat masuk, Najla dapat masuk, siapa lagi biasa tu, Daus dapat masuk, Malkodok dapat masuk, siapa lagi, Melu dapat masuk, Aina dapat masuk. Macam tu. Aku kontrol kat tepi dulu. Aku ni memang dalam senarai permanent tu memang tak payah ada pun tak apa. Faham tak? Korang faham kan? Macam tu. Aku tak payah ada dalam senarai permanent pun tak apa. Diorang ni macam tu. Yang kadang-kadang ada yang baru nak naik, kadang-kadang baru yang nak menapak. Macam contoh macam Malkodok ke, Daus ke, Harzan ke, itu memang digilai ramai, disukai ramai. Itu aku memang rooting for them. Diorang memang kena masuk. Sebab fanbase diorang ramai dekat situ. Ramai yang sedang menunggu diorang. Contoh macam aku ni, kalau dekat luar pun korang boleh jumpa aku juga kan. Aku ada YT aku sendiri. Korang boleh jumpa aku kat situ. Mal to the cell to the lah. Ikmal, kita apa-apa pun Abang Alif punya, korang perasan tak? Abang Alif Irfan ni punya niat utama dia waktu dia buat AI dulu, dia ambil orang yang daripada bawah, dia jaga, dia ajar, dituntun, diasuh sampai diorang ada YouTube sendiri, sampai diorang boleh cari makan sendiri, and then nanti dia release. Faham tak? Itulah dia punya tujuan utama. Kadang-kadang dia ambil orang daripada orang susah, orang yang tak tahu apa-apa, orang yang tak ada duit, orang tak ada kamera, orang tak ada iPhone. Masuk je AI, dia ajar, dia asuh, dituntun cara-cara nak jadi content creator, cara nak buat YouTube sampai orang tu pandai. So aku rasa lebih utamakan orang yang macam tu lah. Aku ni kau letaklah tepi dulu. Aku tak payah ada pun tak apa dalam tu. Jadi sementara ni pun dah boleh ajar aku macam-macam dah. Aku dapat editor, aku boleh jumpa kawan-kawan baru, dapat kawan baru. Aku selama 5 tahun jadi content creator ni, mana ada kawan-kawan seramai itu. Seramai itu korang. Kita buat video ramai-ramai, tak ada. Tengok Ikmal apa ni, reply benda-benda yang macam dia jawab soalan rindu dia. Soalan rindu dia tak jawab pun. Soalan rindu. Rindu semua. Tapi aku tak boleh cakap lagi sebab content farewell tu tak keluar lagi. Tunggu content farewell tu keluar. Okay? Sebab Ikmal takut apa yang aku cakap malam ni besok akan keluar. Faham tak? Tak boleh. Besok lah kalau yang farewell tu. Siapa rindu tak rindu, siapa suka tak suka, siapa benci tak benci.
Ikmat serius ke suka Harzan? Korang, kalau korang perasan, aku waktu sebelum Harzan buat video dengan Harry lagi, waktu kita mula-mula sampai, aku buat live, waktu tu ada Harzan. Aku dah cakap dah benda tu. Tapi Harzan ingat benda tu main-main, dan orang dekat dalam live pun ingat benda tu main-main. Tapi ni aku betul-betul. Sebelum aku masuk ni, sebelum masuk batch 2 ni, orang pertama yang aku contact Harzan. Aku tak contact budak Beryl dulu, aku tak contact Najla dulu. Aku contact Harzan dulu. Ada bukti. Seminggu ke 2 minggu, seminggu sebelum nak masuk. Seminggu sebelum nak masuk, aku contact Harzan dulu. Tengoklah DM. Tanyalah Harzan. Aku tanya dia dulu. Abang Ikmal sering masalah macam mana dengan dia main-main tu. Ikmal tak main-main. Tapi Ikmal bagi dia masa. Kita bagi dia masa. Situ. Yelah tu. Ya, tapi tak apalah kalau korang tak percaya. Tak apa macam tu. Ikmal tak boleh nak. Faham tak? Aku tak boleh lah nak macam kau kena percaya. Tak apa. Tak nak percaya sudah. Tapi DM tu ada je kat sini. Ada pada Ikmal. Sekejap aku cari. Aku yang memulakan. Pada 14 Oktober. Aku tanya dia. Macam tu. Selalu mendoakan yang baik-baik Mak Ikmal. Tapi apa ni, Ikmal tapi aku faham apa yang kamu cakap, dia memang ikhlas. Ya, sebab Ikmal tak pernah cakap macam tu. Ikmal tak pernah cakap macam tu dekat kawan perempuan ke, dekat crush. Aku tak pernah cakap macam tu. Ada sebab Ikmal cakap macam tu. Terus Ikmal cakap macam tu terus. Ada sebab. Siapa yang fans Ikmal lama kat sini, dia tahulah Ikmal macam mana. Ikmal tak akan pernah cakap benda-benda yang se-cringe itu. Aku tak akan pernah cakap. Tapi Ikmal bagi dia masa. Dia pun bagi Ikmal masa. Sampai umur dia 27, Ikmal 27. Tak ada siapa nak dia, tak ada siapa nak Ikmal. Lepas ni tak ada masalah. Ikmal kat mana? Ni siapa pula ni? Pastri ni pula. Sabarlah Pastri, aku ni baru buat live ni. Aku ni baru sampai Kuantan tau. Pastri sabar dulu Harry jealous ke? Mana lah Ikmal tahu Harry jealous ke tak. Tadi Harzan ada call. Dia kata dah balik ke? Lepas tu aku cakap lah dah balik lah. Aku dah balik Kuantan sebab 14 ni kan aku nak pergi umrah. Jadinya sekarang aku balik Kuantan dulu. Lepas tu 13 nanti baru pergi KL balik. 14 pergi umrah. Macam tu. Sebab aku dah lama tak balik Kuantan. Cumpit, thank you. Dia macam mana nak cakap? Aku tak nak cakap lebih-lebih. Dia tak nak cakap lebih. Kok macam tu lah. Korang pernah tak macam korang rasa macam korang bercakap dengan orang, korang rasa selesa? Faham tak? Aku jenis gabra. Aku jenis clumsy. Aku jenis macam semua benda nak cepat. Aku jadi semua benda mudah serabut. Tapi Harzan tu, bila kau cakap dengan dia, dia macam dia tenangkan. Aku tak tahu lah macam kau rasa tenang ke tak, tapi dia tenangkan aku. Faham tak apa benda yang dia cakap tu? Padahal dia cakap sabar. Sabar je pun aku dia macam macam tu. Aku macam tu dah. Faham tak? Tak faham mungkin aku tak faham kot. Tapi aku sejenis orang yang clumsy. Sense of urgency aku kuat sangat. Aku macam semua benda aku nak settle cepat. Semua benda nak ni, semua benda nak ni, semua benda nak perfect. Tapi dengan dia rasa selesa. Aku tak nak cakap lebih-lebih. Nanti kawan cakap macam alah kau ni terkeluar segala-gala. Akan ni dah tua tau. Tapi happy tengok both of you. You look since Cuma cerita dia macam ni. Ada satu fakta menarik. Lepas dia tong karaoke tu, aku ada tanya. Dia pun ada bincang juga. Aku cakap kat dia, kalau dia suka dalam bidang macam ni, let's be professional. Faham tak? Okay, kita professional. Mungkin lepas ni dia akan permanent. Dia akan ada partnership. Okay, jodoh ajal maut di tangan Tuhan. Aku angkat tangan. Dia akan berpartner dengan orang lain. Contoh. Okay, tapi untuk konten ke, untuk apa-apa ke, let's be professional. Aku
ada path aku ada jalan aku sendiri. Ikmal ada jalan Ikmal sendiri. Dia ada jalan dia sendiri. Tapi kita ingat janji kita yang tadi. Kita ingat janji kita yang tadilah. So sampai umur 27, memang tak ada siapa lekat dengan dia. Aku, Ikmal jenis Ikmal, once Ikmal cakap, Ikmal cok dah book, dah tak ada orang boleh masuk. Ikmal jenis macam tu. Maksudnya contoh kalau Ikmal cakap hitam-hitam, Ikmal cakap putih-putih. Kalau Ikmal cakap itu, kalau Ikmal cakap dia. Ikmal memang, kau cakap dengan mak aku, kau cakap dengan fans aku, kalau aku cakap itulah dia. Sebab Ikmal tak pernah bercinta. Daripada sekolah, Ikmal tak pernah bercinta, Ikmal tak pernah bercakap tentang itu pun. Ikmal tak pernah sekali pun cakap. Tak pernah sekali. Jadinya untuk Ikmal dah cakap kat dia. Okey, sampai umur 27 tak ada orang nak kat aku. Kira kita jadi. Kalau Harzain, mungkin karier dia akan berkembang dan mungkin sebaliknya Ikmal tak tahu lain macam mana. Apa-apa pun dia kan perempuan, dia wanita. Jadinya kita kena faham benda tu. Okey, jadinya sampai umur 27 betul-betul tak ada orang nak dia aku book. Sampai umur 26 hujung tahun tu pun kalau dah tak ada apa-apa aku book dah. Aku cakap awal kat sini. Bukan konten. Ni wallahi aku cakap kat sini. Hari tu aku nak cakap depan dia tapi aku tak pernah cakap benda-benda macam tu. Jadi macam malu. Dia ramai pula tengok kan. Memang wallahi dia disayangi ramai. Dia disukai ramai yang mendoakan dia. Macam tu juga dengan aku dan kawan-kawan dia yang lain. Macam tu. Kita semua nak yang terbaik untuk dia kan. Macam tu. Tapi jika sebaliknya kalau dia dah ada orang, dia pula suka orang lain ke macam mana ke, Ikmal tak tahulah. Ikmal angkat tangan lah. Sebab jodoh ajal maut di tangan Tuhan. Tapi Ikmal dah buat awal-awal. Macam tu. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu kan hati dia berubah ke macam mana ke. Tapi untuk Ikmal, Ikmal cakap hitam-hitam, Ikmal cakap putih-putih. Ikmal daripada kecil macam tu. Kalau Ikmal cakap Ikmal nak, Ikmal nak. Ikmal cakap Ikmal buat. Wallahi. Tapi apa-apa pun Allah maha membolak-balikkan hati. Kan? Macam tu. Dia mak ayah Ikmal, kita ada cerita lah dekat dalam bilik karaoke tu. Mak ayah Ikmal berjumpa dekat Keluang. Waktu dululah. Waktu mak ayah Ikmal muda kerja dekat Kilang. Dekat Keluang. Waktu tu dia pun dengar, budak Beryl pun dengar, Najla pun dengar. Ikmal cerita. Lepas tu dia pun cakap, mak ayah angkat dia pun berjumpa dekat Kilang, dekat Keluang juga. Dekat Kilang Kayu satu, dekat Kilang apa benda tak satu. Mak ayah angkat dia pun berjumpa dekat Keluang. Mak ayah Ikmal bercinta berjumpa pun dekat Keluang, Johor. Sebab tu Ikmal cakap kat dia kahwin kat Johor. Sebab dia mestilah dia akan kahwin dekat belah Johor kan juga. Tapi once aku cakap je, lepas tu aku tengok muka dia, tapi muka dia macam malu, tapi at the same time macam nak tumbuk muka aku. Jadi aku macam, dia okey ke tak sebenarnya? Macam tu. Umur kita orang sama. Umur kita orang 23. Sebab dia pun nak berkembang juga. Macam tu. Bukan berkembang. Dia pun nak kembangkan karier dia juga. Tapi apa-apa pun macam Kemal cakap tadi, apa yang cerita pasal Hazan? Ada orang cakap kita orang tertukar roh, kita orang tertukar personality. Tapi untuk Ikmal, dia matang. Ikmal tak cakap Ikmal tak matang, tapi dia matang. So tu macam dia cakap something tu, dia macam dia diam je. Dia macam orang-orang tua. Thank you. Dia macam orang-orang tua. Macam dia tak cakap dulu tau. Dia tengok dulu. Lepas tu nanti baru dia bercakap. Lepas tu apa contoh apa yang dia cakap tu, itulah yang dia nak cakap. Dia tak ada selindung. Apa yang dia nak cakap, itulah yang dia nak cakap. Setengah-setengah orang kan macam okay, depan kita lain, belakang kita lain. Tapi selama Ikmal kenal dia, macam mana dia jaga Najla, macam mana dia layan orang-orang lain kat situ. Lepas tu contoh macam Ikmal, aku macam waktu kita mula-mula nak masuk batch 2, waktu mula-mula nak keluar tu kan,
Dia yang bagi semangat. Dia kata macam ni, kita tak apa. Biar orang tak suka ke macam ni ke, orang suka macam ni. Jadi dia, faham tak? Kita rasa macam selamat, kita rasa macam ditenangkan. Macam tu. Apa ni? Mal, kau betul jangan mainkan perasaan dia tau. Ya Allah. Sebab tu Ikmal tak nak cakap pasal topik ni. Sebab Ikmal takut nanti orang cakap Ikmal mempermain ke perasaan. Tapi akak jumpa Kemal, Harzan dengan Najla kat TRX, nampak baik budaknya. Terima kasih kak. Ikmal takut itu je. Macam tu. Tapi apa-apa pun go with the flow. Macam tu. Siapa pula WhatsApp aku daripada tak berhenti ni? Hazan first ke perempuan dalam hati Kemal? Tak. First perempuan dalam hati Kemal ibu Kemal. Sampai sekarang tak tergantikan ibu Kemal nombor 1. Nombor 2 mestilah itu. Kau kena usaha lah Mal. Usaha. Nombor 1. Nama saya Mariam. Aku doa lah dekat Mekah. Ikmal doa dekat Ikmal pergi umrah Khamis ni. Khamis Jumaat. Betul kena usaha, takkan tunggu 27 tiba-tiba jom kahwin. Yo. Benda pun ada berapa hari, berapa tahun lagi kak. Takkanlah kita nak menulis qada dan qada dulu kat awal-awal. Takkanlah macam tu kak, sabarlah dulu. Member tu pun tak habis lagi dia punya kepenatan tu. Takkanlah daripada sini macam tu. Kan dia cakap pula aku ni gelojoh lillahi ta'ala. Takut pula macam tu. Ikmal kalau boleh aku memang gelojoh. Tapi taklah macam tu. Sabar dulu. Kita bagi dia tarik nafas dulu. Dia pun kemungkinan ke shock macam tu. Lepas tu mak dengan ayah Ikmal pun tak tahu. Aku rasa mak dengan ayah aku pun tak tahu. Sabar dulu. Kita kena bincang dulu elok-elok cakap macam tu. Nak kena tahu alamat rumah dia, nak tahu dia ada adik-beradik berapa orang, adik-beradik angkat dia. Sabarlah dulu. Siapa? Dia sendiri cakap dengan Ikmal. Oh sabar dulu. Bagi aku ketuk nama berapa tahun dulu. Jadi ni macam kita bagi dia dulu. Ikmal bagi dia masa. Macam tu. Dia nak tunggal. Tapi dia silakan masuk. Ya. Sebab Ikmal rasa dia perjalanan career dia besar. Perjalanan career dia sangat besar dan sangat panjang. Jadi kita kena tanya dia juga macam tu. Tak boleh tanya Kemal seorang. Kena tanya dia. Sebab apa suka dia? Boleh share tak? Tadi dah share dah rasanya. Aku tak tahu lah macam mana. Sekejap. Thank you so much bagi. Okay. First, kenapa Ikmal suka dia? Mula-mula tertarik tu lah. Bukan sebab suara tu. Suara tu memang salah satu faktor utama lah kenapa kita rasa dia macam memang kelakar kan. Dia unik. Tapi yang keduanya, bila ada dengan dia rasa selamat. Rasa selesa. Tak rasa macam geli-geli, tak ada. Dengan dia rasa selesa. Tak tahulah kenapa. Mungkin sebab perwatakan dia kot. Mungkin perwatakan dia buatkan orang selesa dengan dia. Tapi bukan dengan Ikmal je, semua orang selesa dengan dia. Rasa tenang, rasa macam tak ribut-ribut, faham tak? Setengah-setengah orang kan macam okey, setengah-setengah minta maaf. Setengah-setengah perempuan, takkanlah aku dengan lelaki. Setengah-setengah perempuan dia macam baru je jumpa macam faham tak? Aku seperti Marimas macam tu. Setengah-setengahnya lah. Kalau yang tak gedi, faham tak? Dia cakap pun macam semua macam berfakta. Apa yang dia cakap tu semua berfakta. Ikmal pula jenis macam clumsy. Aku jenis semua benda nak cepat, semua benda berserabut kepala otak aku ni. Tapi dia bila dia bercakap tu aku rasa macam okey dengar dia cakap, rasa tenang. Okey fine. Dia cakap macam tu. Dia tak boleh macam ni. Dia kau kena macam ni. Kau kena macam ni.
Kita orang balik daripada AI. Kita orang balik daripada dan dia tak pernah mengeluh. Dia tak pernah mengeluh macam dia kata dia penat ke, penat kerja ke, penat tu ke, penat tak. Muka dia kita nampak dia penat. Tapi tak pernah pun sekali dia mengeluh macam penat lah. Dia buat live, dia berniaga macam tu kan. Tak pernah sekali pun Kemar dengar dia cakap relax balik. Okey dah. Mana ada lag? Keluar masuk mula. Cuba korang keluar masuk semula. So Ikmal suka Hazan sebab sikap hati. Ya, sebab Ikmal daripada dulu lagi orang tanya Ikmal bak rupa ke apa, aku letak tepi dulu. Letak tepi dulu. Sebab apa? Nak hidup lama. Bukan nak hidup lama, nak hidup dengan pasangan kita tu lama. Nak berlayar tu bersama-sama lama. Faham tak? Jadinya apa yang penting tu rupa dia ke apa, letak tepi lah dulu. Letak tepi dulu. Kita nak duduk dengan dia sebab apa? Kita nak bersama dengan dia sebab apa? Kalau kau harap muka je, kalau muka bercantik terpengotor tak kena juga kan? Macam tu. Nak cakap ni tapi sebab Ikmal membesar dekat kuartus polis. Membesar kat kuartus polis. Dekat kuartus polis. Jadinya dekat situ daripada kecil Ikmal nampak orang ni kahwin dengan orang yang cantik. Tapi rumah lepas tu ini kahwin dengan orang nampak biasa-biasa je. Tapi bini dia jaga dia baik je. Ini kahwin dengan orang macam ni. Jadinya lama-lama kan aku fikir macam tak semestinya kau kahwin dengan orang cantik, yang kau kahwin dengan orang handsome, lepas tu kau berkekalan, lepas tu kau bahagia. Tak juga. Tak. Ada orang cakap macam nanti kalau kahwin dengan isteri muka cantik, hari-hari tengok muka isteri cantik. Lepas tu kau tengok kau punya dapur, tak ada apa. Macam tu lebih kurang. Lepas tu dia layan macam mana? Macam tu. Dia kena give and take. Faham tak? Macam okay, suami kena macam ni, isteri kena macam ni. Isteri kena macam ni, suami kena macam ni. Hai Kemal, hai. Cantik ni subjektif. Yang untuk Kemal cantik subjektif. Macam mana pun dia pada mata orang yang betul, dia sempurna. Macam tu. Kemal Ajak Daud. Siapa favourite? Hazan, Hazan cantik. Dia masuk konten tak pernah make up. Masuk konten aku ke, konten siapa-siapa ke kan, tak pernah make up. Cuma kalau dia live dengan klien yang suruh dia make up, dia baru make up. Lepas tu at least mal bersuara. Surah Allah tentukan dia orang pun tak declare couple. Ya, sebab Ikmal takut dia tak selesa. Satu je Ikmal cakap. Ikmal tak nak lebih-lebih. Ikmal takut dia tak selesa. Tu je. Just on the surface. Yelah kan aku cakap lebih-lebih kan, dia cakap over pulak jantan ni. Dia cakap tak apa-apa lagi, dah over dah bercerita macam besok nak kahwin. Tapi macam tu. Dan Assalamualaikum. Saya nak jadikan dia isteri. Serius. Tapi mesti korang tengok aku cakap macam tak serius kan. Korang waktu farewell, korang tengoklah konten-konten farewell nanti. Ikmal dalam keadaan yang serius pun Ikmal akan gelak-gelak. Ikmal akan senyum. Aku tak tahu kenapa. Tapi waktu arwah Atuk Ikmal meninggal, ini cerita masuk seram sikit. Arwah Atuk Ikmal kan ada belaan banyak. Ikmal waktu tu kata satu, tak pernah lagi datang orang meninggal. Maksudnya macam tak pernah lagi datang rumah orang meninggal. Itu kali pertama dalam keluarga Atuk Ikmal meninggal. Jadinya Ikmal datang, Ikmal tengok jenazah tu, tenung jenazah lama-lama. Kau baca Yasin, lepas baca Yasin tenung. Lepas tu Ikmal gelak. Macam tu aku tu gelap, aku tak tahu kenapa.
Bapak saudara aku pandang kat tepi macam, kau kenapa gelak? Macam tu. Dia pandang daripada jauh tau. Kau kenapa gelak? Tak tahu. Tak tahu kenapa gelak. Tapi gelak tu sekejap. Dia bukan macam gelak yang kita gelak kelakar, tak. Gelak yang macam dipaksa gelak. Aku tak tahu macam macam tu. Aku tak tahu. Jadinya kalau aku cakap benda serius pun, kadang-kadang aku gelak. Bukan kadang-kadang, memang aku gelak. Mak aku marah macam nak gila pun, tengah marah adik-beradik ni, aku tu tak boleh gelak. Ya, tak tipu. Aku tu tak boleh gelak tiba-tiba. Lepas tu kena marah. Dah kena marah tu tak gelak lah. Macam, kau dah gelak-gelak. Lepas tu macam terus macam tu, macam baru kita okey balik. Tak faham. Ikmal dah keluar AI ke? Dah keluar dah. Ikmal nak nombor berapa? Ikmal nak nombor 2 daripada 3 orang adik-beradik. 3 lelaki. Penerimaan parent macam mana? Waktu tu Ikmal video call dengan ibu. Lepas tu Ikmal cakap lah nak keluar dengan Harzan, dengan Najla, dengan budak Viral. Mana yang Harzan tu mana? Dia orang Johor kan? Lepas tu ibu Ikmal pun excited nak bercakap dengan dia. Lepas tu Ikmal pun buka video call. Waktu tu ada abang Ikmal sekali yang macam tu. Hai, dia berbual sama dia macam tu. Benda tu natural. Sebab ada orang macam, yelah kita takut kan. Takut macam, kang mak aku macam ni pula kan, kang Harzan macam ni pula kan, macam tu. Tapi kita tak pernah pertemukan lagi lah. Tak pernah pertemukan bersemuka lagi. Patutlah anak nombor 2 saya pun sama je. Anak nombor 2 ni satu yang aku cakap dengan korang. Kita memang pelik. Apa yang kita nak, kita nak. Apa yang kita nak tu kita akan usaha sampai dapat. Tapi apa-apa pun perancangan Allah nombor 1. Macam tu. Kita boleh rancang, tapi Allah yang tentukan. Kalau aku cakap putih, putih lah. Aku cakap hitam, hitam lah. Bila sama nak dulu. Sama tu. Budak Viral saya cakap lagi. Kalau korang, budak Viral tanya aku 2 kali. 2 kali dia tanya aku. Lepas kita orang keluar bilik karaoke tu, kita ada keluar makan sekejap. Lepas tu dia tanya, kau betul ke yang kau cakap tadi dekat dalam bilik karaoke tu? Lepas tu, yang mana? Yang tu lah. Betul ke? Betul lah. Aku cakap gitu. Betul? Ya. Tak menyala aku cakap gitu. Betul lah. Dia tanya aku lagi, kau betul ke? Betul. Lepas tu tiba-tiba dia cakap, kalau jadi dia nak belanja door gift. Kalau jadi dia nak belanja door gift. Door gift. Aku cakap okey. Okey. Aku rakam benda tu. Kemana? Tapi apa-apa pun, korang sendiri peminat Harzan kan. Jadi korang akan tahu lepas ni dia akan ke mana. Macam tu. Korang akan tahu sendiri lepas ni dia akan ke mana. Apa perancangan dia, apa rentak dia, korang sendiri akan tahu. Jadi kita tengok. Selagi tak ada orang dia, maksudnya selagi tu benda ni valid lah. Kalau aku dah cakap awal-awal. Selagi tak ada orang nak dia, selagi tu benda ni valid. Tapi Abang Kemal jangan tipu pula. Yulah takkanlah nak kahwin dengan Wahidah kan? Macam tu. Kalau kahwin dengan Wahidah nanti kita pergi paranormal. Macam mana pula kita pergi paranormal? Walaupun ada yang nak dia, kamu usaha lebih lagi ya. Of course. Kalau ada orang tiba-tiba suka aku simbah ni. Tapi tak tahu lagi hati Harzan tu dikegas ke tak. Faham tak? Aku takut hati dia pun macam aku juga. Tiba-tiba dia tersuka orang tu. Tiba-tiba hati dia dah melekat kat orang tu. Oh jangan dia tengah live ni, aku rasa ni. Dia tengah live. Malam-malam minum 100+ tak? Sebab Ikmal demam. 100+ ni pun tak ada gula. Zero sugar. Dia tengah menjual. Ni malam-malam ni pun dia tengah berniaga korang. Aku pun macam mana lah.
apa ni, Ikmal buat lakon dengan Hazan. Saya tak sangka tapi betul lah dia sekat hati kita, Allah yang pegang. Ya korang, macam-macam dah aku pernah jumpa. Aku pernah jumpa orang macam dia bertunang. Okay, dia bertunang, dah tunang, putus tunang, dia kahwin dengan orang lain. Okay, bila dia kahwin dengan orang lain, dia bercerai. Lepas tu dia get back balik dengan tunang dia. Maksudnya kira tunang ni dah bagi peluang kedua dekat dia lah. Okay, and then tiba-tiba putus balik tunang, dia kahwin pula dengan orang lain. Faham tak? Macam tu. Se-complicated itu benda tu berlaku. Maksudnya macam senang pula dia macam berpindah-pindah hati yang macam tu. Macam senang sangat dia berpindah hati. Daripada sini ke sana, sana ke sini. Cerai, lepas tu pergi balik dekat ni, lepas tu sini. Takut. Kamu betul-betul nak ngajan ke? Ya. Betul-betul. Nak tengok beg yang share bagi dekat rumah kat KL. Pengalaman. Sebab tu Ikmal cakap dulu, Ikmal cakap dengan dia, kalau dia macam dia tak selesa, Ikmal tak cakap benda ni depan-depan macam ni. Ikmal tak cakap. Kalau dia selesa, it's okay. Kalau dia tak selesa, Ikmal stop lah bercakap pasal benda ni. Macam tu. Tapi tengok ada 1-2 posting tu dia repost, maksudnya dia selesa je lah. Ikmal bila last konten dengan Abang Alif? Semalam last. So esok konten last, esok konten farewell. Besok konten farewell. Tadi konten bagi hadiah kan, malam tadi kan. Ikmal 4 tahun lambat lagi. Effort kena start dari sekarang. Ya, okay, effort daripada sekarang. Ikmal akan bagi dia air 100+. Besok Ikmal akan bagi dia air Miranda. Besok lagi Ikmal akan bagi dia coklat. Besok lagi Ikmal akan bagi dia bunga. Ya Allah, masa kena ke sejak sekolah mendengar. Buatlah konten dengan dia. Dia cakap lagi dekat WhatsApp. Dia kata nanti kalau dia datang KL lagi, dia cakap nanti bila-bila aku turun KL aku roja, boleh mengonten sama-sama. Macam tu. Adalah mana boleh tunjuk. Kita cek-cek apa. Panjang lah juga. Taklah panjang sangat, tapi panjang lah juga. Slowly mah, jangan menekan-nekan. Kan? Sabar dulu, sabar. Sabar. Macam kat mana? Kafah lukai Ikmal. Alhamdulillah Nabi khair. Wa anta? Ikmal anak akak dia 8 tahun kirim salam. Ikmal saya minat awak dari dulu. Okey, nak jemput Hazan, jumpa Pira Terruha. Masih comel.